بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Kamar Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke podcast Kamar Remang. Anda bersama dengan hos anda Acap si Tukang Cerita yang akan menyampaikan pelbagai kisah seram, kisah misteri dan juga kisah mistik untuk anda semua para penggemar kisah-kisah tersebut. Jadi kepada anda yang dah like, share dan subscribe Kamar Remang, Acap ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua. Kan? Terima kasih kerana sudi untuk terus menyokong Acap lah. Cakap pun dah gagap-gagap dah ni. Terima kasih juga kepada yang baru jumpa ataupun baru hadir ke Kamar Remang ni. Acap ucapkan selamat datang dan Acap harap anda suka dengan konten-konten yang telah Acap sajikan untuk anda. InsyaAllah malam ini Acap akan sampaikan lebih kurang 3 buah kisah lagi untuk anda. Dan malam ini istimewanya kisah dia semua berkisarkan unit-unit beruniform. Antaranya abang bomba, askar dan juga pegawai perubatan lah. Kan? Jadi tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang pertama. Kita dengarkan kisah daripada abang bomba kita ni yang terjumpa dengan jelmaan hitam ataupun lembaga hitam. Macam itulah lebih kurang cerita dia. Jom kita dengarkan macam mana. Assalamualaikum Acap. Selamat malam kepada semua pendengar setia podcast Kamar Remang. Sebagai seorang anggota bomba, tugas kami bukan hanya memadamkan api. Kami juga sering berhadapan dengan situasi yang tidak dijangka. Termasuklah panggilan untuk menangkap haiwan berbahaya seperti ular. Namun pengalaman yang aku lalui bersama dengan rakan sekerjaku Amir di sebuah rumah lama benar-benar di luar jangkaan aku. Ia adalah pengalaman yang tidak akan aku lupakan seumur hidup aku. Pada satu malam, kami menerima panggilan kecemasan dari sebuah keluarga yang tinggalnya di sebuah rumah di pinggir bandar. Mereka melaporkan bahawa ternampak seekor ular besar di dalam rumah mereka. Dan mereka dalam keadaan yang sangat-sangat ketakutan. Jadi bila kami terima laporan tersebut, kami bergegas ke lokasi kejadian. Setibanya di sana, kami disambut oleh tuan rumah yang kelihatan cemas. Cik, tolong. Ular tu besar, cik. Ular tu besar. Rasanya tadi dia dah sampai dekat ruang tamu dah, kata tuan rumah tu sambil tangan dia menggeletar. Menggeletar tangan dia melaporkan kepada kami yang baru sampai. Jadi aku dengan Amir masuk ke dalam rumah. Suasana dalam rumah itu terasa sejuk, walaupun awalnya dekat luar tadi agak panas. Tiba-tiba bulu romaku meremang. Kami berdua mencari di setiap sudut. Buka lampu suluh dan kami suluh di sebalik perabot. Kami juga cari dekat bawah sofa, belakang kabinet dan di sekeliling ruang tamu. Tapi yang peliknya, tak ada sebarang tanda-tanda kehadiran ular. Kami tak berputus asa. Kami teruskan pencarian. Cuma kali ini kami berpecah. Amir periksa di bahagian dapur
Dan aku pula periksa di bahagian ruang makan. Aku periksa di bawah meja makan, celah-celah kerusi dan juga di dalam kabinet. Tapi jap, masih tak ada apa-apa. Amir, kau jumpa tak? Tak ada lah bang, kosong kan kat sini, jawab si Amir daripada dapur. Aku dah mula rasa hairan. Mustahil lah tuan rumah ni nak berhalusinasi ataupun buat laporan palsu. Sebab aku lihat mereka semua dalam keadaan yang benar-benar ketakutan. Jadi aku kembali ke ruang tamu dan sekali lagi aku suluh di setiap sudut. Tiba-tiba dari ekor mata aku ternampak satu bayangan hitam yang melintas dengan sangat-sangat pantas. Ia seperti satu gumpalan asap hitam yang bergerak dari satu sudut bilik ke sudut yang lain. Aku tergamam dan jantung aku berdegup kencang. Mei. Weh. Kau nampak tak? Kau nampak tak tu? Aku tanya Amir dengan suara aku yang bergetar ni lah. Nampak apa bang? Tak nampak apa pun. Tu. Bayang-bayang tu, kau nampak tak? Tu, nampak tu. Kata aku sambil menunjukkan ke arah tempat bayangan yang melintas tu. Tapi sewaktu Amir memalingkan kepalanya, bayangan tu dah tak kelihatan. Amir hanya pandang aku dengan riak wajah yang bingung. Kenapa bang? Macam tu kan? Dia mungkin sangka aku ni berhayal. Tapi aku tahu apa yang aku nampak. Dan aku yakin apa yang kami cari bukanlah seekor ular, tetapi sesuatu yang gaib yang lebih menakutkan daripada ular. Aku tak putus asa cap. Mungkin saja ular tu masih dalam rumah dan bersembunyi di kawasan-kawasan yang lain. Aku ambil keputusan untuk cari dekat tempat bayangan tu melintas. Tiba-tiba cap, aku terdengar suara bisikan dekat telinga aku. Kata dia, "Pergi. Jangan ganggu. Jangan ganggu urusan aku. Pergi!" Bisikan tu jelas cap dekat telinga aku ni. Seolah-olah kejelasan bisikan itu seolah-olah ada seseorang yang sedang berdiri dekat sebelah aku. Aku terus berundur ke belakang dan tanpa membuang masa, aku ajak Amir keluar daripada rumah tu. Seraya kami keluar daripada rumah, kami memberitahu tuan rumah bahawa kami tak jumpa apa-apa dan aku menasihati mereka supaya lebih berhati-hati. Dan aku juga ambil kesempatan memberikan satu nasihat yang agak pelik lah. Nasihat yang agak pelik daripada seorang anggota bomba. Aku cakap dengan tuan rumah, cik minta maaf cik, kami tak jumpa apa-apa ular ke, ataupun memang kami cari memang tak ada kesan ular. Cuma saya nasihatkan cik panggil ustaz lah, sebab saya rasa yang cik nampak tadi tu bukan ular. Mungkin itu adalah jelmaan ular cik. Tuan rumah tu cuma mengangguk. Riak wajah dia tak berani nak mempersoalkan kata-kata aku. Mungkin dia dah tahu kot. Jadi jap, kami pun meninggalkan rumah tersebut. Dalam kenderaan kecemasan kami ataupun dalam kenderaan bomba, Amir tanya, "Bang, serius abang? Abang nampak apa tadi bang?" Tak, aku tak tahu kenapa aku malas nak cerita. Aku tak jawab pun Amir punya soalan. Aku cuba pandang keluar tingkap dan aku tahu malam tu adalah bukan sekadar panggilan kecemasan. Dan aku anggap malam tu juga pengalaman yang membuka mata aku bahawa dunia ni tak hanya dihuni oleh manusia dan haiwan, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Kisah bayangan hitam itu jadi satu rahsia antara aku dan Amir, dan satu pengalaman yang tak akan kami lupakan. Sekian daripada aku. Assalamualaikum.
Okey, itulah dia kisah daripada abang bomba kita. Uish. Nak cari ular kan? Nak cari ular jumpa benda lain pula. Allahu akbar. Allahu akbar, terjumpa benda lain. Oi, seram weh. Kan? Kau jumpa benda hitam macam gitu. Eh? So, berhati-hatilah kawan-kawan kalau terjumpa haiwan-haiwan yang macam ular ataupun belalang ke apa ke, hati-hatilah. Sebab mungkin boleh jadi dia bukanlah haiwan yang sebenar, boleh jadi dia adalah jelmaan daripada makhluk alam sebelah ataupun jelmaan daripada sesuatu yang dihantar kepada kita. Jadi hati-hati kan, dan sebaik-baiknya rumah kita tu selalu-selalulah kita orang kata kepung lah dengan pendinding-pendinding dengan ayat-ayat Al-Quran kan. Orang kata hiasilah rumah kita dengan bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran apa semua. Kerana dengan amalan yang sebegitu kan, insya-Allah rumah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita manusia hanya boleh berikhtiar merancang dan Allah juga merancang, Allah yang menentukan, dan perancangan Allah itu lebih baik. Jadi gang, jom kita ke kisah yang seterusnya, kisah yang kedua untuk malam ini. Kisah daripada seorang veteran. Seorang veteran komando yang nak kongsikan kisah dia ketika dia menjalankan satu operasi di tengah-tengah hutan. Kisah dia boleh tahan seram juga geng. Kita dengarkan kisah yang kedua daripada Arsyad dengan tajuknya Kisah Seram Komando. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para penggemar podcast Kamar Remang dan terutama sekali untuk Acap, si tukang cerita. Terima kasih Acap kerana sudi untuk menyampaikan kisah aku ini. Nama aku Arsyad dan untuk pengetahuan semua, aku adalah anggota Regimen Gerak Khas. Sepanjang lebih 20 tahun aku dalam unit, macam-macam benda aku hadap. Tapi latihan tempur di hutan Pahang sekitar tahun 90-an, itulah yang paling aku tak boleh lupakan. Bukan sebab misi, tapi sebab gangguan yang tak masuk di akal. Malam pertama operasi, aku, Eddie dan Samsul diarahkan buat rondaan awal. Jadi kami pun lakukan rondaan seperti mana arahan yang telah diberikan kepada kami. Sedang kami menjejak, kami jumpa kesan tapak kaki yang sangat segar di atas tanah. Jelas, tapi anehnya jejak itu berhenti tiba-tiba di bawah sebatang pokok balak yang sangat besar. Tak ada sesiapa ataupun tak ada tanda sesiapa pun naik. Tak ada ranting patah. Dan seolah-olah macam jejak itu hilang di telan bumi. Aku rasa dah tak sedar hati dah. Tapi kami teruskan tugas kami. Keesokan harinya, semasa berarak ke lokasi yang baru, aku tiba-tiba tercium bau gulai daging dan ikan panggang. Bau tu memang benar-benar menusuk hidung aku. Memang, sedap gila bau gulai ni kan. Bau ikan bakar. Sedap ni. Makin lama makin kuat, makin lama makin kuat. Seolah-olah macam ada orang tengah masak betul-betul dekat dengan kawasan rondaan kami. Jadi aku laporkan kepada sarjan aku. Jen, aku rasa kita dah dekat dengan kawasan musuh ni. Bau gulai ni kuat betul. Dan aku rasa memang ada orang dekat-dekat ni. Tak pun, kalau tak bukan musuh pun, mesti ada kampung kat tengah-tengah hutan ni. Kan? Tapi bila aku tanya Eddie dengan Samsul, diorang kata dia tak bau apa-apa pula. Jadi sarjan aku macam gelakkan aku kan. Dia kata, engkau ni yang bukan-bukan lah. Kau lapar ni. Dah tak apa, sekejap lagi kita nak habis ni. Sekejap lagi kita makan. Dah, balik semula dekat kau punya position. Jadi aku pun balik semula dekat position aku.
Mungkin betul juga kata sarjan tu. Mungkin sebab aku lapar lah kan. Tapi hati kecil aku kata ada sesuatu yang tak kena lah. Selain daripada bau gulai dan juga bau ikan panggang ni ataupun ikan bakar ni, macam ada sesuatu yang sedang mengikori kami jap. Sampai di tempat yang baru, kami pun pasang kemah, buatlah unggun api, buatlah apa-apa yang patutlah untuk buat satu camp ataupun base yang baru. Jadi aku dengan Samsul dengan Eddie dekat satu tempat. Kami masak ration dekat kawasan yang sedikit terpencil. Tengah leka memasak, tiba-tiba ada seekor ular tedung selah hitam. Dia punya panjang jap lebih 15 kaki. Lebih 15 kaki jap. Punyalah besar. Dia muncul menegak macam tu. Zap kan. Ular tedung selah tu besar. Zzz. Dengan kepalanya yang kembang macam tu. Lidah dia terjeli-jeli. Dan dia melingkar di kaki Samsul, membelit Samsul sekuat-kuatnya jap. Masa tu aku nampak muka Samsul ni merah padam tahan sakit. Aku nak terjun, aku nak pergi selamatkan dia. Masa tu tangan aku dah siap-siap pegang pisau rembu dah. Tapi ular tu berpusing. Sekarang ni kepala dia betul-betul depan muka aku. Sejengkal dia cap muka dia cap. Aku dapat rasakan nafas ular tu sangat panas. Mata dia merah jap. Lidah dia ni hampir-hampir nak sentuh kulit aku. Aku yakin masa tu ajal aku dah sampai. Aku dah rasa macam this is my time lah kan. Tiba-tiba jap. Tom. 2 das tembakan pecah dekat udara. Rupa-rupanya Sarjan Ali tepat dia tembak dekat ular tu sampai memancut-mancut darah ular tu kena kat muka aku ni. Dan ular tu pun mati dekat situ. Kalau dia tak ada, kalau Sarjan Ali ni tak ada, mungkin aku dengan Samsul dah arwah dah kan. Selepas daripada kejadian tu, kita orang pun dah tak selera nak makan. Terus kita orang pergi ke kemah dan kami pun terlelap. Dipendekkan cerita, malam terakhir latihan, aku dengan Samsul kena berkawal. Hutan Pahang ni jap, gelap, pekat kan. Cuma bunyi cengkrik dengan unggas yang ada. Tiba-tiba masa tengah berkawal tu, daripada semak muncul satu jasad berdiri. Nak tahu apa? Dia berkafan dan of course lah, itu pocong. Dia tergapung betul-betul depan kita orang ni jap. Kita orang dengan tengah pegang M16 apa semua tu kan. Sap, berdiri kat depan kita orang. Mau tak terkejut. Aku sempat tengok muka dan raut wajah pocong tu. Muka dia reput, kulit dia hitam jap. Mata dia, aku tak tahulah macam mana nak cakap. Dia kata nak merah-merah tak merah tau, tapi dia menyala macam tu. Kain kapan dia penuh dengan lumpur dan darah kering jap. Aku cuba baca ayat kursi tapi lidah aku ni tergeliat. Tak boleh nak baca. Kan? Aku perasan Samsul nak azan. Tapi tak terkeluar suara dia. Aku masa tu menggigil, peluh sejuk aku keluar jap. Jantung ni macam nak pecah dada dah. Aku dah tak tahan, aku lari, aku tinggalkan Samsul kat situ. Aku lari sampai dekat base. Aku cuba tenangkan diri. Dan tak lama lepas tu Samsul muncul macam biasa. Dia selamba macam tak ada benda jadi. Kan? Aku ingat dia nak marah aku ke apa kan. Tapi macam tak ada apa. Macam dia relax je. Tapi bila tengah malam, bila aku bangun, pangkin Samsul kosong. Tak ada orang. Aku cari dia. Akhirnya aku jumpa dia tengah terbaring lemah dekat bawah pokok dekat tempat kami nampak pocong tadi. Ni aku dah mula pelik dah. Tapi aku tak endahkan fikiran aku tu. Aku cuma papah si Samsul ni balik semula ke camp. Tapi jap, bila sampai dekat pos kawalan, semua orang gelakkan aku. Dia kata, "Woi, kau bawa balik babi tu buat apa?" "Apa pula babi? Aku tengah pikul Samsul."
Betul Jap, Samsul dah tak ada. Tapi aku tengah gendong babi Jap. Habis satu camp huru-hara, barang-barang berselerak. Anggota semua kecoh dengan babi tu. Berlari sana sini. Aduh, malam tu semua tak tidur. Kecoh. Dan keesokan harinya ada sesuatu yang buat darah aku jadi beku, yang buat aku macam apa benda semua ni kan. Rupanya Samsul malam tu memang tak ada dekat kawasan camp Jap. Samsul tak ada. Samsul dengan Eddie sebenarnya ditugaskan buat risikan dekat tempat lain Jap. Ya, dia memang dalam aku punya platoon, tapi sejak daripada awal lagi diorang dah diarahkan untuk buat risikan dekat tempat lain. Jadinya siapa yang masa nampak pocong tu siapa dengan aku? Yang aku gendong, yang aku papah tu siapa? Yang tidur dengan aku kat pangkin malam tu siapa? Sampai sekarang aku tak tahu jawapan. Aku cuba tahu, malam tu aku jadi mainan makhluk halus. Dan aku sedar satu benda, dalam hutan bukan cuma musuh yang mengintai kita. Ada sesuatu yang kita tak nampak, tapi mereka nampak kita dan mengintai kita. Mereka juga menunggu peluang untuk mengkucar-kacirkan kita. Sekian, begitulah kisah daripada seorang komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia kisah daripada veteran komando kita ni. Lain macam pengalaman dia kan. Acap tak boleh bayangkan macam mana dekat dalam hutan tu dengan Acap bukan bayangkan jumpa makhluk-makhluk halus tu lah, tapi Acap terbayang dia orang macam mana duduk dalam hutan seminggu 2 minggu dengan tak mandi, dengan tak apa. Acap tak tahulah dia orang mandi ke tak mandi kan, tapi dengan keadaan unggas, dengan pakai baju yang iyalah, baju uniform macam gitu, dengan bawa senjata, bakang dekat belakang badan, bawa macam-macam barang kan. Dan terpaksa berjalan sejauh berpuluh-puluh, beratus-ratus kilometer, ada lumpur, ada apa. Masya-Allah. Jadi geng, kita orang kata apa, kita hormatilah kan, dan kita hargailah petugas-petugas macam tentera, polis ni apa semua kan. Dia jaga keamanan kita, dia jaga kita punya negara, supaya kita sampaikan negara kita ni boleh mencapai keamanan yang macam kita rasai sekarang lah. Tanpa mereka kita tak dapat rasa kan keamanan macam ni sekali. Begitu. Baik, sebelum kita ke kisah yang terakhir, Acap ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua yang masih bersama dengan podcast Kamar Remang, mendengarkan pelbagai kisah seram yang disampaikan oleh hos anda, Acap si Tukang Cerita. Dan kepada anda yang mungkin nak jadi salah seorang penyampai cerita, anda boleh hantarkan kisah-kisah anda tersebut di chat WhatsApp Acap di talian 0192523047, ataupun anda boleh pergi ke description box dekat bawah ni. Ada satu link yang anda boleh tekan untuk anda kongsikan cerita kepada Acap. Jangan risau pasal cerita tu tak menarik ke tak apa ke, jangan risau, anda hantar je pada Acap, tahulah Acap nak buat macam mana kan. Baik, Acap akan mention nama anda, ni cerita daripada siapa, dan anda enjoy cerita anda tu kan. Alright, jadi jom tanpa membuang masa lagi, kita ke kisah yang terakhir. Kisah ini dikongsikan oleh Zack Iqbal, nak berkongsikan cerita pengalaman ayah dia ketika bekerja di rumah mayat. Jom kita dengarkan kisahnya bagaimana. Rumah mayat ni lah macam cerita dia. Jom.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada semua penggemar podcast Kamar Remang sekalian. Kisah ini terjadi kepada ayah aku yang bekerja sebagai petugas hospital lebih 40 tahun. Bertahun-tahun ayah bekerja, dia pernah ditempatkan di unit kecemasan dan pernah juga menjadi tenaga pengajar di sekolah latihan kesihatan. 10 tahun terakhir sebelum ayah bersara, ayah mohon untuk ditugaskan ke unit postmortem. Bila cakap pasal postmortem ni, Cap, dia sudah tentulah melibatkan orang yang dah mati. Masa ni, aku baru habis SPM dan tugas baru ayah membawa kami sekeluarga ke sebuah hospital besar di pantai barat Semenanjung Malaysia. Aku masih ingat lagi hari pertama ayah bekerja dengan rumah mayat. Bau mayat punyalah kuat, Cap, sampai arwah mak tak bagi ayah masuk rumah. Kan, kena mandi dengan air limau nipis ataupun air lemon, barulah hilang bau tu. Itu pun baju, seluar apa semua tu kena bakar dulu. Takutlah. Kan, takut-takutlah ada badi mayat. Jadinya 2 tahun pertama buat postmortem, buat kerja-kerja postmortem ni tak pernah lagi nak encounter apa-apalah kan, kejadian pelik ke apa-apa yang menyeramkan. Walaupun tengah malam buta dan sebagainya, memang tak pernah lah ayah aku nak kena apa-apalah benda-benda pelik kan. Cumanya pengalaman pelik terjadi bila masuk tahun yang ketiga. Ada satu hari ayah ditugaskan ke highway kerana ada kemalangan melibatkan sekumpulan mak rempit. Masa tu jam menunjukkan lebih kurang 1 pagi lah. Jalan raya penuh dengan serpihan-serpihan motosikal, darah dengan anggota badan yang dah lunyai. Berpuluh tahun kerja hospital, setakat tengok perut terburai, otak pecah tu perkara biasa buat ayah aku, Cap. Jadi pagi tu ayah aku buat kerja macam biasa lah. Dia kutip body parts yang atas jalan, ni anggota badan atas jalan. Lepas tu dia kumpulkan semua body-body tu semua untuk dibuat postmortem. Dan kemudian anggota-anggota badan ni akan dihantar kepada waris masing-masing lah. Jadinya, Cap, kumpulan yang bertugas untuk menguruskan kes kemalangan itu digemparkan dengan penemuan seorang mak rempit yang masih hidup, Cap. Kan? Jumpa mak rempit masih hidup, bunyi je tak ada benda kan. Tapi mak rempit tu badan dia dah tinggal separuh je, Cap. Badan dia dah tinggal separuh, perut dia terburai atas jalan raya. Bayangkan macam mana. Kata ayah, mak rempit tu orang Melayu. Umur dia lebih kurang dalam 20-an macam itulah. Bila dah tengok keadaan macam itu, jadi orang faham lah kan, mamat ni memang tunggu masa je pun. Jadi petugas ni pun bisik kat telinga, ajar dia mengucap, ajar dia sebut La ilaha illallah, sebut macam itulah kan. Tapi tak tahulah aku nak kata kelakar ke kesian, aku tak tahu dia cakap apa. Kau tahu tak, Cap, mak rempit tu sibuk dia minta rokok, Cap. Siap buat isyarat lagi kat pakai tangan dia nak rokok macam tu. Jadi semua pandangan antara satu sama lain lah. Rokok masih diucapkan. Bila orang cakap tak ada, dia boleh makinya. Orang pekerja kat situ dia kata, "Woi, korang ni bodoh ke apa? Aku nak rokok lah weh," kata dia. Nak kata bukan Islam, IC jelas-jelas tulis Islam lah. Tapi itulah, sebagai menghormati permintaan terakhir dia, adalah pegawai tu nyalakan jugalah rokok letak kat bibir dia. Yang paling best dia apa, Cap? Masa sedut rokok tu kan, badan dia ni isi-isi semua dah terdedah tau ni kan, semua bergerak-gerak. Bila dia hembus je nafas dia yang menghembuskan asap rokok yang pertama ni, ni ayah aku kata dia memang tak boleh lupa lah. Dia hembus je asap rokok tu, paru-paru dia meluncur keluar daripada bukaan dekat bawah badan dia tu yang dah terbelah dua tu lah. Dan paru-paru dia tu menggelongsor kat tengah-tengah jalan, Jap. Semua orang duk melompat-lompat takut terpijak paru-paru dia. Jadi mak rempit tu mati lepas dapat sepam rokok tanpa sempat mengucap. Tak tahulah kan, itu urusan dia dengan Allah lah kan. Melihat kejadian paru-paru sliding tu buatkan ayah aku berhenti isap rokok. Jadi, Jap, kerja ayah aku bukan deal dengan mayat je.
ayah juga kena naik court bagi statement tentang postmortem. Biasanya ini melibatkan kes jenayah lah. Salah satu kes, ayah kena bagi court statement pasal seorang perompak yang mati kena tembak dengan polis. Disebabkan trial tu pagi, so tengah malam tu ayah aku kena buat postmortem mayat tersebut. Jadi korang mesti tahu kan pasal rigor mortis, ataupun bila jenazah tu mati, ataupun satu-satu tubuh kita, bila kita meninggal dunia, anggota badan kita ni akan mengejang selepas beberapa jam. Mungkin akan ada pergerakan tangan, pergerakan kaki, pergerakan jari macam tu. Tu dipanggil rigor mortis kan. So pada orang yang tak tahu, mungkin diingat itu mayat tu bangun, tapi tidak. Itu memang memang ada fenomena semula jadi di mana badan kita ni, otot-otot semua mengejang dan akan boleh bergerak selepas kita mati kan. Itu normal lah sebenarnya. Okey. Tapi jap. Malam tu masa ayah aku tengah potong sana potong sini kan, tiba-tiba kau tahu tak, tangan mayat tu pegang pergelangan tangan asisten ayah aku jap. Oi, kalau aku kena pun aku menjerit weh. Punyalah kuat mayat tu genggam kan, sampai menjerit-jerit pembantu ayah aku ni. Jadi ayah aku cuba nak leraikan genggaman tangan tu, tapi tak boleh jap. Macam dah lock kan, dia cuba congkak-congkak tak boleh juga. Jadi nak tak nak, terpaksalah potong jari jemari tu. Jari pertama yang ayah aku potong ialah ibu jari. Ayah potong dengan penuh teliti pakai surgical blade yang super tajam tu. Tiba-tiba ayah terjerit. Ayah melompat jap. Rupa-rupanya mata mayat tu dah terbuka, kepala dia siap toleh dekat ayah aku lagi jap. Ui, serius lah, seram gila benda macam ni kan. Aduh, yai. Jadi pembantu ayah aku ni dah menangis dah. Menangis beria, memang dah kena pegang tak boleh lepas. Jadi ayah aku suruh bertenang, padahal lutut dia dah goyang dah ni. Jadi rigor mortis tu ikut kefahaman ayah memang just stiff je lah, tapi kenapa pula dia kalau rigor mortis kepala tegak, mungkin mata dia terbuka, mulut terbuka gitu je. Dia takkan sampai kepala tu toleh tau. Itu yang membuatkan ayah aku pelik. Ini bukan rigor mortis ni. Jadi ayah aku laungkan azan, berselang dengan Al-Fatihah 3 kali. Pembantu ayah aku tu orang India, jadi dia pun baca lah kan? Dia pun buat ritual keagamaan dia juga. Tiba-tiba jap, kepala mayat tadi tu terangkat-angkat macam sudah kan, terangkat-angkat pula kepala dia. Jadi ayah cepat-cepat tolong pembantu dia, sentap, barulah lepas tangan tu. Dia orang berdua pun keluar daripada bilik mayat tu, berlari dia orang keluar kan. Masa tu ayah suspek ni mesti orang tu ada ambil dadah ataupun apa-apalah yang boleh buat jantung berdegup dengan kadar amat perlahan. Sebab pernah ada kes tadi dekat overseas, orang yang isap dadah ni kena tanam hidup-hidup. Sebab orang ingat yelah dia dah mati overdose ke apa kan, tapi sebenarnya jantung dia lemah, jantung dia berdegup lemah. Okey. Seberapa ketika mereka kembali ke rumah mayat dengan beberapa orang doktor dan pembantu. Kata ayah, masa masuk semula dalam ruang bedah tu, mayat tu dah tak ada kat atas tempat bedah jap. Mayat tu dah tak ada. Semua orang panik. Bila pusing baru nampak kan, mayat tadi tu terbaring betul-betul dekat sebelah tempat dia baring tadi. Macam mana tadi dia baring kat sini, ni tiba-tiba dia baring kat sini pula. Ui, serius lah. Ini apa benda Jadi bila dia periksa blood content dia, tak ada sebarang trace dadah pun dikesan. Dan oleh kerana masa tu tak ada AV recording ataupun verbal account recording, so rekod berdasarkan verbal ni tak ada lagi. Memang tak dipandang sangat lah. Macam sekarang kalau apa-apa rekod percakapan dah diambil sebagai dokumen, kalau dulu tak ada. Okey. Mayat tu jap, kemudiannya disahkan betul-betul dah mati sebelum dibedah lagi. Jadi ayah lega. Weh, gila cap. Kalau kau misdiagnose orang hidup sebagai orang mati siap buat postmortem lagi, ayah aku boleh ke dalam kan. Dan ayah juga pernah ditugaskan untuk menguruskan kes hukum gantung. Kerja ayah senang je. Jadi second confirmer selepas doktor mengatakan ya orang ni dah meninggal dunia. Maknanya doktor dah sahkan orang ni meninggal, ayah aku kena buat pengesahan sekali lagi. Jadi dah tentulah dia yang akan buat pengesahan kan. Kena buat checking lah dulu. Jadi untuk hukuman gantung, ayah aku tak terlibat sama waktu hukuman.
Jadi dia tak tengok lah saat-saat sebelum kematian orang tu macam mana kan. Jadi ayah aku standby kat bilik mayat. Masa orang tu digantung dan disahkan mati oleh doktor yang bertugas, mayatnya akan dihantar ke bilik mayat untuk disahkan untuk kali kedua. Macam aku cakap tadi lah. Kemudian barulah diuruskan seperti biasa mengikut agama masing-masing. Jadi bila beg mayat ni dah ditolak atas troli masuk ke dalam bilik mayat, ayah aku pun mulakanlah tugas-tugas dia. Jadi ayah aku cakap, sebelum ni dia memang tak pernah tengok mayat orang kena hukum gantung ni macam mana kan. Ayah aku kata, apa bezanya orang mati kena gantung dengan orang yang mati biasa tu kan, sama je. Alah, orang mati aksiden perut terburai pun ayah aku boleh tengok. Ini kan pula jenazah yang mati tergantung gitu, apalah sangat, biasa je lah kan. Tapi bila buka beg mayat hitam tu, ayah aku kata dia nak pengsan jap. Kan? Dia nak pengsan sebab apa? Mata mayat tu terbuntang sampai nak terkeluar daripada soket, dan mulut dia tengangah, lidah dia terjuntai sampai ke dada jap. Jadi since itu first time ayah aku buat kerja macam tu, ayah aku tak tahu nak cakap itu normal ke tak normal untuk pesalah hukuman gantung ni. Kalau jadi macam itu, tak tahu. Tak tahu normal ke tak dia punya mayat boleh jadi macam gitu sekali. Jadi tanpa banyak soal, ayah dengan pembantu ayah aku menyiapkan mayat tersebut lah. Mata dia yang terjojol tu dimasukkan semula dalam soket, lidah dia yang terjulur tu digulung-gulung masuk dalam mulut. Untuk pastikan lidah tu tak terkeluar daripada mulut, diikat tali. Ikat tali. Dan terakhir sekali, darah-darah yang keluar daripada hidung dan telinga tu dibersihkan. So far so good lah. Bila dah selesai, mayat pun disimpan dalam peti sejuk sementara tunggu waris tuntut. Dan masa tu pejabat urusan bilik mayat ni betul-betul dekat sebelah tempat simpanan mayat lah, katanya. Masa tengah masukkan report apa semua jap, tiba-tiba jap dia dengar suara orang menangis dekat sebalik dinding. Dalam pejabat ada 3 orang. Ayah, dia punya asisten dan seorang lagi petugas lah. Mula-mula masing-masing semua buat tak tahu je. Bila dah berpanjangan orang tu menangis, macam tu menangis mengisak-isak. Nangis terisak-isak macam tu kan. Salah seorang daripada, bila dah dengar nangis berpanjangan macam tu kan, salah seorang daripada diorang dalam bilik tu, petugas ambulan ni lah, pemandu ambulan ni, pandang ayah aku. Din, apa benda tu kan? Apa benda tu kan, dia tanya lah. Jadi ayah aku pun cakap lah, Din, kau tak payah cakap apa-apa, kau diam je, kau jangan tegur apa-apa kan. Ayah aku cakap macam tu. Makin lama makin kuat. Dia nangis kan. Dia siap cakap lagi, maafkan aboy, ampunkan aboy, maafkan aboy, ampunkan aboy. Macam tu je dia punya nangis. Nak kata orang main prank dekat bilik mayat, siapa yang nak buat weh? Orang gila pun tak sanggup lah nak main prank-prank dekat dalam bilik mayat. Jadi faham-faham lah suara siapa tu. Jadi sekurang-kurangnya semua orang dekat dalam pejabat tu dengar, bukan ayah aku seorang je. Mereka di pejabat teruskan kerja macam biasa. Dan masa nak beredar tu, raungan masih berterusan. Ini bendanya. Pejabat ayah aku ni terletak dekat ujung koridor bilik mayat. Jadi kalau nak keluar daripada pejabat ni, diorang kena lalu ataupun lintas dekat depan bilik mayat dulu. Pintu masuk tempat simpan mayat ni jenis yang ada 2 bahagian. Ada satu pintu kaca dan satu pintu kayu gitulah. Niat di hati memang tak nak tengok langsung lah, tapi disebabkan oleh perasaan yang ingin tahu tu sangat membuak-buak dalam dada ayah aku ni, dia pun tengok jugalah kat bilik simpanan mayat. Dan waktu itulah ayah aku nampak ada seorang lelaki yang berbugil sedang meratap di salah satu pintu peti sejuk simpanan mayat tu jap. Dan ayah pasti fridge yang tempat dia menyangkung, yang dia meratap tu adalah tempat simpan mayat orang yang kena gantung sebentar tadi. Jadi kawan ayah yang driver ambulan tu pun dah lari dulu dah, pecut macam Usain Bolt kan. Tengok member dah mencicit-cicit, ayah dengan seorang lagi member dia ni pun lari atas sampai tak cukup tanah lari. Jadi jap lepas uruskan pengembalian mayat hukum gantung kepada waris, ayah dah tak buat lagi dah. Tugasan untuk orang hukum gantung ni serik dah, dia tak nak buat lagi dah.
Menurut kata ayah, on contrary belief, gangguan di bilik mayat ni kalau nak ikutkan tak sebanyak dekat ward lah. Salah satu sebab kenapa ayah aku minta tukar ke unit postmortem sebab dah tak tahan gangguan-gangguan paranormal dekat ward-ward hospital. Kata ayah, zaman sebelum 2000, sebelum tahun 2000, pekerja-pekerja yang 3D ni lah, dirty, apa benda gitulah, kerja-pekerja yang buat kerja-kerja pembersihan, buat kerja dirty, dangerous and D lagi satu tak ingat lah. Okay, kebanyakan yang buat kerja 3D ni orang daripada Indonesia, Bangladesh. Diorang ni dah sign kontrak tau. Kalau diorang meninggal dekat Malaysia sama ada sakit ataupun kemalangan dekat tempat kerja, mayat mereka akan didermakan kepada pihak hospital. Kalau nak balik, nak bawa balik mayat dia ni mahal. Jadi memandangkan kos bawa balik mayat tu mahal, jadi baik diorang kemumi je lah kat sini kan. Bagi je lah badan dia tu untuk jadi bahan pengajian budak-budak medik. Okey, ada satu kes ni di mana ada seorang pekerja kontrak Bangla mati semasa bekerja dekat Malaysia. Bukan sebab dihempap batu konkrit. Bukan sebab dihempap batu konkrit atau jatuh daripada construction site, tapi disebabkan denggi berdarah. Seperti biasa, ayah aku uruskanlah mayat Bangla tu bersama dengan beberapa petugas yang lain. Ketika dah siap nak usung mayat ke bilik mayat, ada seorang nurse ni perempuan ni pingsan. Nurse perempuan ni pingsan dan semua suspek yang dia ni overwork. Sebab nurse masa tu kebanyakannya shift yang long hours. Long hours punya shift kan. Jadi dikipaskan lah, macam-macam lah, cuba nak suruh nurse ni sedar semula. Tapi jap, tutup bila dia sedar balik, dia histeria lah pula. Terjerit-jerit sampai tutup muka dengan tangan dia jap. Jadi orang cubalah tenangkan nurse ni kan. Kenapa macam itu kan. Jadi bacalah surah-surah apa yang patut. Adalah kawan ayah aku seorang ni, staff hospital tu juga. Tinggi jugalah ilmu agamanya. Kawan ayah aku tanya, kau ni kenapa terjerit-jerit ni? Cuba kau bagi tahu kau nampak apa. Tiba-tiba jap, nurse tu boleh cakap dekat muka ayah aku. Dia cakap, Tu ada hantu pocong. Kata nurse tu sambil menangis ketakutan jap. Peliklah semua orang kan. Mana datang pocongnya? Dari situ tak ada pocong. Dah lah hari siang-siang terang benderang, pocong mana pula main babacak tengah hari buta ni kan. Cuba tunjuk kat mana, kawan ayah tu tanya lagi. Tu dekat belakang Cik Napi, kata nurse sambil tunjuk arah ayah aku. So maknanya nurse tu nampak pocong dekat betul-betul belakang ayah aku jap. Ayah aku kata bulu tengkuk dia punya lama remang masa tu. Macam gila, macam terapung lah kan. Lepas tu kawan ayah aku ni cakap, Napi, kau jangan gerak. Kau berdiri je kat situ Napi. Oh, masa ni semua orang dah jauhkan diri daripada ayah. Semua orang dah takut kan. Walaupun tak nampak jap, tapi bila ada orang cakap belakang ayah aku ada pocong, seriously lah ayah aku cakap dia boleh rasa kehadiran sesuatu dekat belakang dia kan. Dan semua orang kat dalam ward tu dikeluarkan, termasuklah pesakit-pesakit semua. Cuma yang tinggal cuma ayah, kawan ayah dan 2 orang lagi pembantu. Jadi kawan ayah ni pelan-pelan pergi belakang ayah dan terekam. Ayah kata dia rasa belakang dia macam disepak. Tak tahulah siapa yang sepak, tapi memang memang ayah aku terpelanting ke depan. Lepas tu dengar suara kawan ayah aku ni, dia kata, pegang. Jadi 2 orang lagi tu pegang ayah aku. Bila ayah aku pusing je badan, ayah aku nampak kawan dia ni tengah genggam rambut makhluk yang panjang hitam tengah bercangkung jap. Lagi 2 orang petugas tu pun pegang kepala makhluk tersebut. Yang part ni aku tak tahulah aku nak cakap aku nak percaya bapak aku ke tidak kan. Tapi ayah aku cakap makhluk tu muka dia sebiji macam mangla yang mati demam denggi tu jap. Cuma rambut dia je panjang. Kan? Cuba kau bayangkan. Bayangkan Okay, dia suruh pusing. Yang dia lagi 3 orang ni kat belakang, suruh pusing. Lepas tu dia terkam dari belakang, dia tepuk. Lepas tu ayah kepada Zack Iqbal ni dia jatuh. Bila dia pusing, dia nampak kawan-kawan dia tengah pegang makhluk berambut panjang dan tengah pegang rambut makhluk yang setengah menyangkung. Rambut makhluk tu panjang.
Dan muka makhluk tu macam Bangladesh yang mati disebabkan demam denggi tu. Ui, serius ah. Kan? Okey, jap. Agaknya lah The whole scene yang pasal pocong ni tadi tu sangat intense ataupun terlebih-lebih lah buat kata orang. Ayah aku pengsan jap. Dah sedar-sedar dia kat atas katil lah. Nasib baik dia pingsan kat hospital kan. Kalau tak kat luar tu, apa nak jadi dengan ayah aku pun aku tak tahu kan. Jadi ayah aku kata kawan ni cakap lah. Kawan ayah aku cakap ni, Bangla ni entahlah apa benda dibelanya bawa masuk Malaysia ni kan. Dah menyusahkan orang. Jadi begitulah cap. Sedikit sebanyak kisah ataupun pengalaman yang dikongsikan oleh ayah aku kepada aku kan. Sebenarnya banyak lagi kisah-kisah yang menarik nak dikongsikan, tapi setakat ni dululah. Baik tak? Itu saja kisah yang aku nak sampaikan. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright gang, itulah dia kisah yang terakhir untuk malam ini. Acap harap anda semua terhibur dengan kisah yang Acap dah sampaikan. Kisah yang terakhir tu agak panjang juga kisahnya, tapi Acap rasa berbaloi untuk Acap baca kisah yang panjang-panjang ni sebab menarik cerita dia kan. Acap harap anda pun turut terhibur lah. Baik, kepada anda yang nak berkongsikan kisah-kisah seram anda ataupun kisah misteri, kisah mistik anda itu, anda boleh terus hantarkan ke talian yang tertera di skrin anda sekarang, ataupun anda boleh WhatsApp ke Acap di 0192533047, ataupun anda boleh pergi ke description box dekat bawah tu. Korang cari ada satu link yang Acap tulis kongsikan cerita dekat sini. So tekan link tu dan boleh kongsikan kisah-kisah anda kepada Acap. Jangan risau pasal penulisan ataupun kisah-kisah yang anda hantarkan kepada Acap. InsyaAllah pandailah Acap nak buat macam mana, dan Acap akan sampaikan sebaik yang mungkin lah, InsyaAllah. Jadi kan insyaAllah kita akan berjumpa lagi di episod yang akan datang dengan lebih banyak lagi kisah-kisah seram yang lebih menarik lagi. Dan teruskan menyokong si tukang cerita dan juga podcast Kamar Remang. Dan Acap sangat-sangat memerlukan sokongan kalian untuk pastikan podcast Kamar Remang ini terus relevan dan terus berkembang maju seperti mana channel-channel yang lain. Baik gang, itu saja daripada Acap untuk malam ini. Izinkan Acap untuk mengundurkan diri. Sebelum Acap mengundurkan diri, sekali lagi pesanan Acap, jangan tinggal solat geng. Banyakkan berzikir, banyakkan bersalawat. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #seramta. Kamar Remang, tu saksi abadi, cerita hidup yang penuh duri. Takkan hilang walau ku pergi, kau kekal di sini menemani.